Hai, Assalamualaikum. I'm Angie. Jangan lupa subscribe tau. Subscribe sekarang. Welcome back to my channel. Okay, hari ni kita nak buat video haul. Video haul semalam Angie dengan suami pergi mesti DIY. Sebenarnya semalam kita nak Angie dengan suami nak pergi klinik nak sunat baby Eva lah. Tapi doktor lelaki je ada. So kita nak doktor perempuan. So kita pun tu satu lagi nak cari barang juga dekat masa DIY ni. So alang-alang tu Angie kan masuk sekali dengan suami sebab anak-anak tinggal kat rumah ibu abah. Lepas tu dia dah masuk sekali, tengoklah keluarnya bukan satu. Nak beli satu je, nak beli buat gigi je dekat masa DIY. Tapi keluar dengan banyak barang. Daun Fahud Ilhan masa tu ada kat Mahuwan. Sebab kalau Daun Fahud Ilhan diikut janganlah bising. Amat nak sembang ni. Jangan macam tu. So bila anak-anak dekat rumah ibu dengan abah barulah Angie boleh masuk DIY tu. Biasanya kalau anak-anak ikut jarang lah masuk. Sebabnya memang tahu dah kalau masuk dia takkan buat satu, dia ikut banyak sebab dengan anak-anak kan. Tapi ni berdua pun Angie dengan suami sabar dulu. Okay, so yang first boy scene. So yang first ni dekat masa DIY beli ni Cekadis. Cottage price ni memang sabar dulu. Satu. Okay. So yang first yang ni sebabnya Angie memang nak bercekadis. Lepas tu lagi satu cottage price ni antara Cekadis yang Angie suka lah. Ni cottage price. Lepas tu Ilhan di sini Ilhan. Baru nampak Ilhan dengan Hud di sini baru nampak. Lepas tu beli gula-gula Fruit Plus ni. Yang ni yang anak-anak Angie suka. Okay, Fruit Plus ni antara favorite anak-anak lah. Dia yang beli dua je ni, dua warna ni je. Boleh. Ni dua ni sebabnya warna purple dengan pink ni yang paling anak-anak Angie suka. Kuning ni pink. Dia ada banyak jenis kan, dari hijau, oranye di belakang, cuma anak kurang yang warna lain tu. Ya ke? Lepas tu beli satu lagi ni, cottage pie yang onion apa? Onion garlic. Yang ni yang BBQ. Yang ni yang BBQ. Sedap. Sebabnya dua-dua ni tak pedas. Yang lain pedas kan. Betul. Ni ubat gigi. Ni nak beli ubat gigi je sebenarnya. Ubat gigi ni. Ubat gigi ni nak habis dah, belilah dekat DIY. Sabar dulu Mama nak video. Ni kontos ni. Kontos lama tak makan. Yang ni yang smoky BBQ. Yang ni biasanya Angel je makan. Ni Mama punya. Sebab ni pedas. Tapi kadang-kadang Huda makan juga kalau pedas kan. Satu boleh juga ni container ni. Container ni ada 5 pieces. Apa tu? Ni senang lah. Nak simpan makanan ke apa ke kan. Apa-apa sajalah. Dia pun comel lah. Warna dia ada pink. Dia ada tona pink pun ada 3 jenis. Tu koko. Tak estetik tu. Ya. Lepas tu dah boleh makan pedas dah. Sabar dulu. Lepas tu ada ni juga. Dried strawberry. Apa tak nak makan madu? Apa tu? Kau makan mi basah tak? Kau tahan je. Semalam makan mi goreng basah. Ufal dengan Huda makan sekali. Walaupun dia pedas sikit tapi dah boleh makan dah. Lepas tu beli ni juga. Ni Mami lah sekari. Masa lama-lama kan dia makan kepedasan dia sangat. Kalau pedas sikit lah. Lepas tu udah tahan je. Mak boleh minum air kan. Belajar makan pedas dah sekarang masing-masing. Memang best lah. Dekat DIY pun ada juga jual ni dried strawberry. Biasanya kan kalau dried strawberry ni kena pergi Cameron Highland. Lepas tu kena beli online kan. Tapi kat DIY pun dah ada. Sabar dulu. Lepas tu beli ni juga. Apa tu? Ni jackfruit chips. Snack apa ni? Apa ni apa? Nangka kering kan. Sedap. Ni yang besar. Bukan nangka. Cepedak.
Ni gambar cepedak ni. Sabar dulu, satu-satu, sabar dulu. Makan lagi. Ni nak tunjuk dulu apa yang mama beli kat DIY. Lepas tu beli sikat ni pun antara tujuan utama jugalah sebenarnya. Sebabnya sikat dah rosak. Sikat Angie suka pakai sikat macam ni. Kayu. Yang ni yang kayu, beli yang kayu. Lepas tu sikat dia ni dia macam kukuh aja. Kalau Angie kalau nak beli sikat ni dia kena rasa ni. Kalau dia macam kita buat kerah macam ni, kita macam dia macam apa ni, rasa macam keras kukuh gini. So kita rasa lah kalau rambut kita pusuk ke, so kuat lah. Sebab sikat yang macam ni, yang gambar dia split, apa tu? Dia tercabut. Dia boleh cabut macam sikat. Sebabnya sikat ni kan, yang sikat lama tu dia tercabut. Benda ni dia tercabut kat luar. Tak tahu sebab rambut kusuk ke, Kalau ni tak sebab sikat tu kong kukuh. Ni tak cabut. Tapi biasalah sikat kan, sikat lama-lama memanglah ni baru lagi. Kalau lama-lama tak tahulah kan, kok lama-lama lagi orang kata apa, lama-lama dia tetap akan rosak juga kan. Tapi at least kalau boleh biar tahan lama sikit. Gitu. Atau lagi yang last kali, bukan last kali tak. Yang second last, kita beli juga ni. Apa ni, kuaci madu. Ini memang favorite Angie dengan suami dengan anak-anak juga. Last kali ni yang anak-anak ni kena regah pula dah. Ni pencukir gigi yang senang lah. Anak-anak juga. Okay, so tu je lah korang. Aku lekat. Live Angie pun dah punya haul hari ni. Dah lah. Punya haul memang yang paling favorite inilah. Yang paling kita teruja nak try. Sebab yang ni first time Angie tengok ada kat DIY. Sebab Angie kan jarang masuk DIY. So bila semalam masuk DIY jumpa macam-macam, jadi teruja. Lepas tu bila Angie cakap suami, boleh tak nak? Kita ambil. So total habis semua ni around 80 lebih kot Boleh tak nak makan juga. Tak boleh, dah kena mandi dulu. Inilah semuanya kita punya apa ni haul. Allah, saya buat muka tu. Kita haul pagi pagi ni. Ni brand Hoja. Ni jackfruit chips. Lepas tu ni kuaci. Ni sikat, cottage fries. Semualah. So tu je lah korang Angie punya haul pagi ni. Kalau dengan anak-anak ni macam tu. Tengok Eva dah tergolek kat belakang tu. Upah lagi dokong tak diletak kat belakang. Eva duduk belakang, duduk kat luar. Angie saja masuk dalam bilik supaya senang nak duduk. Tu kita nak duduk. Eva tak nangis pun tadi kan. Tak nangis. Eva dah susu dah. Mama dah susu dah tadi sebelum buat video. So tu je lah korang. Haul yang kali ni sangat simple sahaja. Sebab kita beli pun banyak makanan. Yang barang-barang pun just apa je tadi, barang-barang sikat pencukir gigi, tapuai ni bekas ni dengan ubat gigi. Itu yang semua makanan. Kan? Sebab makanan tu pun macam random je. Sebab semalam tak plan. Sebab semalam tak plan pun nak beli macam-macam ni. Nak beli ubat gigi je. Tapi lepas masuk DIY kan je, alang-alang masuk DIY tu memang suka. Hari ni kan sikat lah, saya sikat pergi. Memang kalau masuk DIY memang suka tengok bahagian-bahagian barang dapur. Tapi tak belilah semalam, cuma beli bekas je. Bekas ni saja. So yang makan-makanan tu orang kata apa, secara kebetulan lah. Alang-alang kan, alang-alang nampak makanan betul sayang pula. Alang apa ni, Angie pun memang nak beli cekedis. Okey, sebab tu alang-alang tu belilah cekedis sikit. Itu ada ni juga lain. Pacerah lah uhuk ni. Bagi tu lah korang. Okey, kalau korang suka video macam ni, suka haul-haul, insya-Allah Angie akan buat lagi kalau ada duit. Okey, so kalau korang suka video macam ni, tekan like, komen, share, subscribe. Okay, bye-bye. Kita jumpa lagi next video Angie. Bye. Angie kan terlupa satu benda. Patutnya hari tu Angie paling excited. Yang ni tahu korang. Tahu apa benda ni? Ni dia. Sebenarnya yang paling Angie excited ni mak ni.
Tapi Angie terlupa gila-gila. Memang terlupa terus. Memang lepas yang buat haul tu, Angie pun masih tak ingat lagi yang Angie ada beli mak comel ni, yang Arnab ni. Cute kan? Masa ni tengok mak ni ada tiga yang comel loteng. Lepas tu Angie suruh suami pilih. Dan lepas tu Angie tengok macam dua antara dua ni comel. Ada dekat DIY tu. Dia satu lagi tu dia warna koko, warna brown, warna yang bentuk bear. Ni Arnab. Lepas tu suami pilih yang ni comel. Aduh lah. Itulah korang. Ni saja. Ni harga mak ni dalam orang RM15, RM16 macam tu lah. Okey, siapa nak cari mak ni comel ni ada kat DIY dia. Okey. Saja korang. Bye. Basuh terus guys. Tapi basuh lah. Comel. Cute. Thanks for watching. Stay tuned next video.